Kerusi, berbahagia Tuan Imam, Bagi Tuan Kuasa, Tuan-tuan Haji, tuan-tuan, abang-abang yang mati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina lana nurana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kita dengan Allah SWT. Allah izinkan kita, Allah pilih kita untuk hadir ke rumahnya, untuk sama-sama kita berkalamnya yang agung. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan setiap huruf yang kita baca kalam mukjizatnya syafaat kita di dunia dan juga syafaat kita di akhirat, membawa ibu ayah kita mendapat keampunan redha kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pada surah Yasin, muka yang keberapa ya? Kita sambung bab ayat 52 ayat last 52. Baik. InsyaAllah. Jadi kita akan sambung pada ayat 53, muka surat 443. Ya. Dia sampai 444, ina kata satu muka sebelum akhir. Ya. Baik, saya baca, tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat illa sayhatan wahidah. In kanat illa sayhatan wahidah. فإذا هم جميع لدينا محضرون. Maknanya ayat ni kalau kita nafas kita tak sampai, kita boleh bawa pada wahidah dan tak perlu ulang, kita terus sambung. Kalau kita wasal terus adalah lebih utama. Ya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Seperti mana biasa, nun kosong tu kita akan baca dua harakat. Ikhfa tu dua harakat, ka mad asli dibaca dua harakat, illa mad asli dibaca dua harakat, tau sayhatau tanwin berjumpa waw idgham ma'al gunnah naqis, tau pun dua harakat ya. Wahidatan ikhfa hakiki pun dua harakat. Fa iza za dibaca dua harakat, jami mi dibaca dua harakat, ladaina na dua harakat, muhdarun run 2, 4 ataupun 6. Saya ulang lagi, saya baca keseluruhan, tuan-tuan ikut dengan keadaan bertajwid. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. In kanat muhdarun. Apa yang saya nak kemaskan pada muhdarun? Tuan-tuan cuba dengar saya baca. Saya baca pertama muhdarun. Maknanya ha tu termati suara. Ha itu termati suara. Kalau boleh kita jangan termati suara. Kalau mampu, muhdarun. Teruskan. Sebab dalam Al-Quran ni ada 8 huruf aja yang termati suara. Qaf, ta, ba, jim, dal, hamzah, kaf, ta. 8 huruf ini bila dimatikan sebelumnya, berjumpa huruf ini dia akan termati suara. Tapi namun huruf lain tidak perlu dimatikan suara. Baik. Seterusnya,
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Baik, ayat tadi kita bacaan wasal, habiskan satu ayat dengan satu nafas. Namun kita boleh berhenti pada syai'a tanpa kita ulang. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a. Ikut. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Wa la tujzawna ta'malun. Ya. Fal yawma la man asli baca 2 rakaat, nafsun ifaqi 2, syai'an idgham ma'al ghunnah naqis pun dibaca 2 rakaat sekitar wasal, wala la dibaca 2 rakaat, tujzauna illa la 2 rakaat, ma 2 rakaat, kun ifaqi 2 rakaat, ya, ta'malun. Lun 2, 4 ataupun 6. Baik, ya. Jadi kalau kita berhenti pada syai'a, kita tak berhenti pada syai'an. Kita berhenti syai'a, ya. Tanwin baris 2 di atas, kalau kan kita akan bila waqaf kita akan baca dengan baris 1, syai'a, ya. Baik, setakat ada soalan tak? Ada soalan kalau nak tanya? Ya Ji, abang. Berhenti pada ilah tidak diharuskan. Sebab berhenti pada syai'a dah sempurna jawab cerita pertama, dan cerita kedua wala tujzauna sampai habis, tu cerita kedua. Ayat ini 2 ayat, ayat 53 dan 54 sambungan cerita daripada ayat 51, 52, iaitu ketika ahli kubur ditiup sangkakala, maka terbongkarlah kubur. Maka ketika itu ahli kubur akan berkata, menyumpah sana, kenapa aku dibangkitkan? Sebab dia takut. Kenapa dia takut? Dia dah nampak azab. Azab padang mahsyar, azab mizan, tetian sirat, dan azab neraka. Ketika itu dia kata, qalu ya wailana, celakalah kami sekarang ni, memang aku nasib buruklah. Siapa yang bangkitkan kami ni daripada marqadina ni, daripada tempat rehat kami ni? Lalu Allah menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman. Malaikat sampaikan kepada dia, malaikat jawab dalam kubur tu, inilah yang Tuhan Ar-Rahman telah janjikan pada kamu. Wa sadaqal mursalun, benarlah nabi yang diutus ketika dulu. Dulu engkau tak mengakui, menyeleweng dan ataupun engkar terhadap ujian Nabi, terhadap arahan Nabi, maka kali ini kamu akan tu. Lalu Allah datangkan satu sayhatan wahidah, satu pekikan yang sangat maknanya terbongkar kubur tu satu dengan malaikat sampai hancur kubur. Kubur pun hancur. Tiba-tiba ladaina muhdarun, tiba-tiba dia terus dihalau ke padang mahsyar dengan cara paksa, secara tiba-tiba. Jadi orang tengah tidur kalau sepak, marah tak marah? Memang mengaruklah kan. Tengah tidur kena terajang. Contohnya gitulah, na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, malaikat terajang, kamu cerita terajang. Yang putung beliung yang berlaku baru ni kan. Subhanallah, tabarakallah. Lalu Allah kata, fal yauma la tuzlamu nafsun, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi sedikit pun, satu pun, kata Allah. Itu berarti pada syai'a. Dan wala tujzauna, itu cerita kedua pula. Dan kamu tidak akan dibalas melainkan apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau berhenti pada ilah tak sempurna. Ayat itu kefahamannya tergantung. Sedangkan ayat Quran ini diturunkan untuk kita berimani, kita percaya dan kita beramal dengannya. Jadi berhenti pada syai'a, bukan pada ilah. Terima kasih yang bertanya. Jadi kita berkongsi soalan-soalan macam tu, kita berkongsi.
Jadi kadang-kadang masalah nafas kita tak sampai, kan? Dekat mana kita perlu wakaf? Berhenti, ya. Baik, kita sambung pada muka surat 444. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Inna ashabal jannati yawma fi syughlin fakihun. Dekat sini kita kalau boleh tak perlu kita wakaf lah, kan? Sesungguhnya pada hari penghuni syurga pada hari itu pada dalam keadaan syughul, sibuk, fakihun dengan buah-buahan, dengan hasil panen. Musim durian ke, musim rambutan ke, musim nangka ke, tengah panen, sibuk dengan hasil mahsul yang ditanam. Tuan-tuan, bila masa kita tanam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah setiap pagi kita tasbih, kan, lepas solat, kan? La haula quwata illa billah. Banyak pokok-pokok Allah tumbuhkan di syurga. Besok kita akan panen. Tahu tak panen? Meraih hasil kita. Menuai hasil kita. Maaflah Haji, dalam tak cakap. Baik. Dah campurnya Jawa, dia cakapnya Jawa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Seterusnya, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dekat sini pun saya rasa insya-Allah nafas kita semua sampai. Kita tak perlu wakafkan kerana ayat ni cuma dia cerita satu cerita aja, iaitu cerita penghuni syurga bersama pasangan-pasangan mereka di bawah naungan alal araiki yang muttaqiun, mereka berteleku duduk bersembang dengan awek-awek muda-muda generasinya dekat sana. Dia tak ada tua-tua, orang tua-tua semua jadi balik muda. Dengan pasangan masing-masing, insya-Allah. Jadi ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni kita teruskan, maknanya tak perlu kita wakaf di pada mana-mana, Setakat ni insya-Allah saya rasa kita semua nafas panjang, cukup ayat ni. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ini pun cerita ahli syurga. Ayat ni pendek. Mereka bagi tu fakihah, buah-buahan. Walahum ma yad'un. Dia nak buah apa pun mesti ada. Walaupun tak pernah tanam cempedak, minta buah cempedak, tup-tup ada dah masak, bukan lagi mengkal, ranom, bergetah lagi. Tentu baunya wangi. Kalau dah ada 3 hari dah tak bau wangi dah. Dah macam-macam dah tu datang. Lalat datang, langau datang. Baik. Jadi ayat ni pendek. Baik, selepas itu Allah kata, salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita doa sama-sama, bawa mak ayah kita, bawa anak cucu kita ilmuddin, sama-sama nak bawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu bila kita mendapat redha Allah, Allah pun memberi salam kepada kita. Itulah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung. Tuan-tuan, nikmat dekat dunia ni habis. Tapi nikmat yang kita bawa itu pasti kekal dan menjamin kita. Nikmat tuan-tuan datang baca Quran, belajar Quran, pandai nombor 1000, belajar nombor 1, kan? Itu nikmat yang agung. Nikmat yang orang tak boleh bandingkan dengan dunia sebenarnya. Tu. Jadi itulah tu nikmat yang agung. Allah sehingga Allah mendatangi ahli syurga itu dengan memberi salam. Lalu Allah jawab juga, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Baik, daripada salam, la tu daripada 2 harakat, qaulam idgham mim sabdu 2 harakat, dengungkan mir rabbir rahim. Wamtazul, ta dibaca 2 harakat, zul itu izal qamari tak ada mad, yauma ayyuhal mujrimun. Mujrimun itu dibaca 2 atau 4, 6,
Tapi tuan-tuan, yang paling kita takut, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ketika itu Allah pisahkan, wahai kamu orang berdosa. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan, ini yang kita takut, dalam pada kita gembira nak mengarai syurga, ketika itu Allah beri ancam, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, iaitu satu sempadan, batasan, terpisahlah dengan orang-orang yang zalim, orang yang inyaya, orang yang meninggalkan agama, tak mengamalkan agama. Maka Allah kata wamtazul, ke tepi, halau, dihalau, terpisahlah. Walaupun anak, isteri, pasangan, mak, ayah, atuk, nenek, cucu, cicit, ketika itu sangat paling sedih. Jadi dalam Quran ni tuan-tuan, cerita bagaimana Allah cerita dalam surah Yasin ni sangat menyayat hati, bila dalam surah Araf, ahli syurga dan neraka, mak, bapa atau anak ketika itu minta makanan, orang ahli syurga dekat atas dengan sibuk dengan syurga, dengan berbuahan, dengan nikmat. Keluarga kita dekat bawah minta makanan. Lalu ahli syurga menjawab, Allah haramkan kami untuk memberikan makanan daripada orang luar. Na'udzubillah. Betul tuan-tuan, kita takut. Kita kena doakan anak cucu kita. Kita doakan rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, sama-sama mendapat keampunan dan kasih sayang Allah. Allah bukakan jalan hidayah dan taufiknya. Semoga Allah berkat Al-Quran, berkat kemujizatan Nabi, berkat selawat atas Nabi, Allah berikan hidayah pada anak cucu kita ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi di situ tak ada yang panjang, melainkan mujrimun, wamtazul, itu okay. Baik, seterusnya, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Jadi macam mana saya kata tadi, ahad, dal tu antara huruf syiddah yang termati suara. Kan kita termati suara kan? Ahad ilai kan? Ahad ilai kan? Jadi itu antara huruf-huruf yang boleh mati suara dalam bacaan. Baik, ilai ya bani, ya dibaca 2 harakat kerana mat tabi'i alif itu. Bani itu sebaiknya kita baca 4. Yang dituntut bagi imam kita pun 4. Sebab bila ada alif waw ya yang gelombang di atas, semuanya kalau boleh konsisten kita baca 4 harakat. Adama, mak badal tu pun 2 harakat. La 2 harakat. Ta'budus syaitan, ton 2, 4, 6. Kalau kita ambil 2 senang sekata je. Jadi kita berhenti asyaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Baik, 2 harakat, nun wajibul gunnah dibaca 2 harakat. Hu ada maksilah waw kecil tu kan, itu ketika wasal dibaca 2 harakat. Hu lakum aduwwum, mim sabdu pun 2 harakat. Mubin, bin 2, 4, 6. Jadi kita boleh wakaf pada syaitan atau kita wasal terus pun boleh, kalau nafas kita selesa. Contohnya dalam tahlil, kadang-kadang kita nak ngejar masa, suara nafas kita pun panjang, kita teruskan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. 1, 2 mula. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Maknanya oksigennya kena cukup lah. Kalau oksigen tak cukup, kena break pada syaitan, lebih utama. Tapi kalau kita boleh habiskan 1 ayat tu, lagi baik. Namun tidak ada kesalahan, Jadi kesalahan dalam kita berhenti pada syaitan. Sebab apa tuan-tuan? Innahu lakum aduwwum mubin itu adalah sifat kepada syaitan.
sifat kepada syaitan, sebab itu utamanya disambung. Tapi kalau tak sambung pun tak salah. Baik. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Juga dekat sini kita boleh wakaf dan boleh wasalkan. Jadi Allah beritahu tadi, setelah Allah nyatakan jangan kamu sembah syaitan, dia adalah musuh kamu yang nyata, Allah beritahu, maka abdikan dirimu padaku, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus, ya. Kalau kita wasalkan pun lagi baik, wa ani'buduni. Tapi bila kita wasal, kena jaga. Wakaf atau wasal ni tu kena 2 harakat. Sebab baris bawah ada ya. Ya, tak boleh baca dengan satu. Jadi kita wasal, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ikut. Jadi budu dal waw kosong 2 harakat. Ni bawah ya kosong 2 harakat. Tandanya waw kosong, alif kosong, ya kosong. Semuanya 2 harakat. Itu hukum asalnya. Hadza ada alif kosong, mad tabi'i. Za mad asli 2 harakat, alif kosong. Sira alif kosong lagi kan? Mustaqim ya kosong. Macam dibaca 2 harakat. Baik. Ada soalan tak dekat sini ataupun ayat sebelumnya? Tak ada soalan. Ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembacaan salamun qalami rabbir rahim 3 kali atau 7 kali. Begitu juga wamtazu ya mal mujrimun. Kebanyakannya ada amalan-amalan yang mana dijadikan wirid di luar tilawatul Quran. Contohnya orang baca munajat, Yasin munajat. Ya? Tak salah. Ya? Tapi haruslah mengikut tarik ataupun jalan yang mana guru pimpin. Bukan suka-suka. Sebab tuan-tuan, baca Al-Quran ni kalau kita buat suka-suka, dia tidak jadi ibadah. Ya, dia tidak jadi ibadah. Betul. Kadang-kadang orang membaca, kita dengar lagunya sangat sedap, dia ulang. Tetapi tuan-tuan, di dalam tilawah adalah tidak mengikut fiqh dia. Betul, baca Al-Quran ni kita belajar tajwid ni fiqh dia lah. Mana kita panjang, mana kita pendek, mana kita wakaf, mana kita wasal. Itu fiqh dia. Ya. Macam nanti saya nak cerita. Yang tadi kita baca surah, saya baca surah apa tu? Surah Al-Ma'un. Kan? Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Di dalam Quran yang bukan sekarang ada, sebelumnya ada lam alif, betul tak? Pada musallin. Fawailul lil musallin ada lam alif. Ayat berikutnya allazina hum an salatihim sahun. Sebab ayat ini boleh wakaf tapi tak boleh kotak. Maknanya kalau kita jadi imam, contohnya kita nak ambil sekerat separuh daripada satu surah, kita tak boleh berhenti fawailul lil musallin rukuk, berdosa dan haram. Wajib baca allazina hum an salatihim sahun, baru boleh kalau kita nak rukuk. Ya, sebab itu kita ada fiqhnya. Sebab bila kita berhenti dekat situ, kita tu dipanggil tu kotak, maka mendatangkan dosa kerana mengubah maksud tujuan Al-Quran. Takkanlah Allah mengatakan celaka orang yang sembahyang. Betul tak? Mustahil. Sedangkan solat itu untuk bertakarub kepada Allah. Baca Quran itu takarub. Jadi maknanya kalau tak kena fiqhnya, sebab itu kita wajib berguru. Tidak boleh daripada YouTube tengok sekadar sedap, seronok. Untuk melancarkan, yes, boleh.
Namun untuk membaca sebagai satu ibadah khususiyah. Kenapa? Sebab Imam Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menulis bahawa Al-Quranu sunnah muttaba'ah, sunnah yang diikuti. Maknanya ibadah khususiyah kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada ilmu khas, bukan kita suka-suka. Cara kita memulakan dan cara kita menghentikan bacaan. Sebab itu ada 12 tempat dalam Al-Quran, kalau kita wakaf dekat situ boleh membawa kerosakan akidah. Itu kita kena bertalaki. Kita kena fahamkan dekat mana yang kita boleh wakaf. Ini bukan nak menakutkan, tidak. Sebab satu ibadah tu ada fiqhnya, ada syariatnya, ya. Jadi dekat situlah, kalau dalam tadi Abang Haji tanya tu ialah berkaitan dalam bab wirid. Ya, mana salamun qawlan mir rabbir rahim dibaca 3 atau 7, wamtazul al-mujrimin, itu ada di dalam wirid-wirid sebahagian mereka yang mengamalkan zikir. Ya. Baik, tapi dia tidak dikaitkan dengan tilawatul Quran. Macam contoh baca Yasin dan tahlil tu, baca Yasin itu dipanggil tilawatul Quran. Ya. Baik, kita sambung. Ayat seterusnya, ayat 62, ya. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Baik, bagi mereka nafas yang tak stabil boleh berhenti pada katsira ataupun diteruskan, ya. Tapi kalau katsira tu kita berhenti katsira, bari 2 dengan 1, dengan jadikan kekalkannya dengan ra, bukan ran. Kalau kita wasal lain pula, jadi baca katsiran. Macam mana kalau kita wasal? Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Itu perbezaan yang nyata. Bila wakaf katsira, bila wasal katsiran afala. Ya. Baik, dekat sini ada perkara lain yang saya nak nyatakan juga. Walaqad, dal tu kita pantulkan sikit. Walaqad adalla min nun kosong 2 rakaat, min gunah nun, minkum jibilla la ikhfa hakiki 2 harakat. Afalam taku, ku mat asli 2 rakaat, nu mat asli 2 rakaat, ta'qilun, lun 2 4 ataupun 6. Ya. Jadi cuma perbezaannya bila waqaf kasiran, kasira, wasal kasiran. Baik. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Betul. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Baik, ha ada nampak alif mat tabi'i kedua harakat, zihi ada kepala pada bawah tu pada ya, kepala ya kan, baca 2 harakat. Jahan nun sabdu dengan 2 harakat, lati ti dia baca 2 harakat. Mak asli nun kosong dia baca 2 harakat. Tum tu ada tanda mati, maka mim kan, maka dia baca sadat. Kuntum tu mak asli baca 2 harakat, tu adun, dun 2 4 ataupun 6. Ya. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Baik, islau. Baik, tuan-tuan, islau tu alif, shad, lam. Huruf
Bila huruf shad tu mati, sebelumnya alif hamzah wasal. Dia tak ada hamzah qata'. Macam iyyaka na'budu tu ada hamzah qata'. Jadi hamzah wasal dekat sini kita akan boleh baca bawah islauha. Islauhal yauma. Jadi lau tu waw mati atas dibaca satu. Hal yauma, hal tu hatu, yauma bima, mim alif tu mat asli dibaca 2 rakaat. 2 rakaat, takfurun, run 2, 4 ataupun 6. Baik, ada soalan tak dekat sini? Ada soalan? Yang berdua nak baca bawah ke atas tu ada ketiga. Ada. Sekiranya huruf ketiganya baris atas atau baris bawah, dimulakan baris bawah. Ihdina, alif ha dal. Dal baris bawah. Jadi bermulakan baris bawah. Ihdina. Tapi kalau huruf ketiga baris atas pun dia mulakan baris bawah. Tapi kalau huruf ketiga baris depan, dia mulakan baris depan. Sekiranya huruf ketiga dia selepas hamzah wasal tu, huruf yang ketiga baris atas ke bawah, mulai baris bawah. Sekiranya huruf ketiga baris depan, mulakan baris depan. U'budu. Contoh kita tengok pada 1, 2, 3, 4, 5 baris pada atas. Wa ani'buduni. Nampak tak? Wa ani'buduni. Tuan-tuan, kalau kita buang waw alif nun, tinggal alif ain badal. Betul tak? Alif tu sebelum ain alif hamzah wasal. Huruf yang ketiga apa? Alif ain ba. Huruf yang ketiga ialah ain badal. Dal tu bagi depan. Jadi kalau kita nak mulakan tanpa alif nun tadi wa ani tu, jadi kita akan baca u'buduni. Sebab dal tu huruf yang ketiga tu bagi depan. Jadi islauha dia short lam waw. Jadi lam tu sebenarnya selepas waw ada lam tu ada alif, dia di baris atas, maka dia akan baca islau. Dia tak baca aslau ataupun uslau. Jadi islau. Islauha bima kuntum takfurun. Itu satu. Yang keduanya tuan-tuan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ayat hadhi jahannamul lati kan kuntum tu'adun. Akhirnya kan nun baris atas. Ayat 64 islauha. Jadi kalau kita sambunglah contohnya hadhihi sampai takfurun. Cuba tuan-tuan dengar, saya baca 2 kali. Pertama saya waqaf, yang kedua saya wasal antara ayat 63 dengan ayat 64. Ayat 63. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Baik, sekarang saya wasal. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Naslauhal yawma bima kuntum takfurun. Naslauha. Sama kita baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita bila wasal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia ikut, jadi hamzah wasal tak digunakan, ikut huruf baris sebelum huruf hamzah wasal. Nu nasta'inu dina. Jadi di sini tu'adu naslaunha. Itu kaedah kalau kita nak bacaan wasal. Tapi jarang orang buat kot. Jarang orang buat, cuma sekadar perkongsian. Kadang-kadang mana tahu kita pergi Yasin rumah saudara mara, tiba-tiba dia baca Yasin macam gitu, kita tak pernah dengar, maka kita hukum orang salah. Padahal kita yang tak faham. Betullah kita kena berguru supaya kita faham dekat mana kaedah-kaedah pembacaan. Jadi bila wasal naslauhal yauma. Baik. Seterusnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya wakaf buat 3 tempat, betul tak? Maka kita boleh buat 3. Tuan-tuan, hari ni kita selesa. Kita tak tahu besok pagi kita sempurna, selsema, kan? Kadang-kadang kita rasa tak selesa. Maka kita boleh wakaf dengan sempurna, dengan cara yang demikian, ya. Namun kalau kita habiskan terus lagi baik. Cuma seperkara yang saya nak kongsikan, arjuluhum, mim tu kosong, nampak tak? Sebab berjumpa dengan huruf ba. Maka hum, dengungkan mim 2 harakat. Ya, dengungkan mim 2 harakat, ya. Baik, sekarang saya nak baca wasal. Mana bacaan habiskan terus, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kena tarik nafas sungguh-sungguh, ya. Kalau kita tak wakaf, kena tarik nafas cukup-cukup supaya tidak merosakkan bacaan. Lagi 1 minit dia, ya. Jadi kita boleh wakaf atau boleh wasal, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, kena cukupkan nafas. Tapi kalau kita nak berhenti, boleh berhenti aydihim ataupun ala afwahihim. Dan tak perlu ulang, terus sambung wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya rasa itu lebih selesa kot, ya. Baik, kita berhenti pada aydihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Okey, ada soalan tak dekat sini? Kalau macam tengah-tengah ni kita tak baca bismillah, alhamdulillah je boleh tak? Macam mana? Kalau ni mulalah macam kita ni nak tengah ni kita tu baca tak baca bismillah, alhamdulillah boleh tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekiranya dalam macam majlis macam ni tak perlu. Sebab kita dah mulakan tadi, awalnya dah auzubillah. Kan? Mana macam ni nak? Dia kosong macam ni kan, dia bukan lagi bodoh. Dia macam ni kita terus tak payah macam ni nak alhamdulillah je boleh. Itu bukan salah, kurang adab. Dia tidak dikatakan salah, tapi cuma kurang adab. Azan. Ya? Kita kadang-kadang jawab pun hati-hati juga. Salah tu banyak dosa. Kalau tak adab, kurang dah dapat ganjaran. Sebab baca Quran ni tak ada dikatakan celaka. Ya? Itu yang Allah jelaskan. Jadi bila orang salah, bukan kita nak hukum, kita tunjuk, bimbing. Jadi bacaan ini tidak murni lah. Bacaan itu tidak murni kerana meninggalkan kaedah yang ditetapkan oleh imam kita. Ya, imam kita akan baca nasya tu dengan 4, ala juga dengan 4. Jadi kalau kita nak baca wasal, kita kena sempurnakan. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. 1, 2 mula. Walau nasya'u latamasna ala
maknanya kita akan berlomba-lomba. Ya, dekat situ kita kurang sihat. Kita kurang sihat dalam menjaga kemukjizatan Al-Quran. Ya. Jadi utamakan berhenti kepada a'yunihim, lepas tu kita habiskan. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim. 1 2 mula. Walau nasha'u فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولا يرجعون. Jadi ra tu yar, tengok saya, yar bukan yar. Yarji'un, yarji'un, yarji'un. Jadi angkat pangkal lidah. Bukan kita muncungkan yaw, tak, yarji'un, yarji'un. 1 2 mulai ikut, yarji'un. Ya. Jadi ra tu dibaca tebal, mati sebelumnya baris atas. Baik. Dekat sini ada soalan tak? Dekat sini. Dua ayat ni dua ayatnya panjang kan? Tapi saya bagi dua semua sekali kan? Ya. Dua-dua dibagi dengan dua perenggan. Dua perenggan yang mana tak perlu ulang. Ya. Baik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Baik, kita tengok sikit rungkaikan dari tajwid. Walau nasya, shin alif hamzah, alif jumpa hamzah memang dibaca 4. La tamasna ma'asdud ala tu ada alif kan, jumpa dengan hamzah a'yunihim, sebab itulah dia baca dengan 4. Fastabaqus, fastemu dia baca pendek sebab matikan dengan ruksat. Sirata ada alif kecil 2 harakat. Fa anna, an 2 harakat, na 2 harakat, yubsirun, run 2 4 6. Walau nasya'u, sya pun sama, ya. Semua alif jumpa hamzah dibaca 4 harakat atau 5 harakat. 4 harakat lah biasa kata. La masakhnahum, nahum, na 2 harakat. Ala, lam alif kecil 2 harakat. Maka man asli 2 harakat. Famastata, ta man tabi'i 2 harakat. 2 harakat. Mudiyyaw, yaw tanwin berjumpa dengan waw, idgham ma'al gunnah naqis, yaw 2 harakat. Wala man asli 2 harakat. Yarji'un, un pun 2 harakat. Baik. Ya. La masakhnahum, la masakhnahum. Soh tak boleh sa, tak boleh so, sa. La masakhna. Walau nasha'u la masakhnahum, ya, syahum. Baik. Wa man nu'am dah baca belum? Dah baca kan? Wa man nun sabdu 2 harakat. Nu'am mim sabdu 2 harakat. Nunakkishu fil khalqi. Fil khalqi, fi itu tak ada baca panjang sebab dia matikan pada lam. Fil khalqi afala, la 2 harakat. Ya'qilun, lun 2 harakat, ya. Jadi cuma tadi surah Haji Mahmud la masakhnahum, bukan so sa, la masakhna, ya. Baik. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Wa ma
in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. In huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Jadi wakaf pada yang bagilah, terus sambung in huwa. Wa ma mim masih asli 2 rakaat, na matabi pun 2 rakaat, syi'ra wa ma yang bagi, ya wa ma 2 rakaat, yang bagi non jumpa ba, dia dengungkan mim seolah-olah bibir kita hampir katup. Yang bagi, tengok saya, yang ba ya, yang bagi ya, bagi ya bagi bawah sebenarnya 2 rakaat lah. In huwa illa ma'asli 2 rakaat, zikru tanwin berjumpa dengan waw 2 rakaat, wa qur'anum mat asli mat tabi mat badal sebagai badal 2 rakaat, num mubin, num idgham ma'al gunnah kamil ya. Tanwin berjumpa dengan mim, num mubin ya tu. Baik, akhir ke ayat, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Baik, bagi mereka yang tak sampai nafasnya boleh berhenti pada hayya. Liyunzira man kana hayya, ikut. Hayya. Maknanya tak ada dengung. Mat asli dibaca 2 harakat ya. Kalau wasal hayyau, dengung 2 harakat ya. Wa yahiqul qawlu 'alal kafirin. Ka ada mat tabi'i. Alif kecil tu dipanggil mat tabi'i. Ya, 'alal kafirin ya. Baik tuan-tuan mati Allah, daripada ayat muka surat 404 ini, ayat daripada 55 sampai ke 70. Tuan-tuan tengok pada baris pertama fakihun waw nun, betul tak? Yang baris kedua muttaqiun hamzah waw nun, betul? Yang ketiga yad'un ain waw nun. Seterusnya rahim ha ya mim. Terus mujrimun mim waw nun. Lepas tu bawahnya mubin bayanun, betul kan? Lepas tu mustaqim qaf ya mim. Lepas tu ta'qilun lam waw nun. Lepas tu tu'adun dal waw nun. Lepas tu takfurun ra waw nun. Ya. Selepas tu yaksibun ba waw nun. Selepas tu yubsirun ra waw nun. Selepas tu yarji'un ain waw nun. Selepas tu yaqilun lam waw nun. Dan bawahnya mubin bayanun. Dan akhirnya rayanun. Betul kan? Tuan-tuan tengok. Sebelum huruf akhir tu ada huruf waw atau ya. Betul kan? Maka kalau wakaf biar semua sekata 2 harakat. Itu peradabannya. Jangan sekejap 2, sekejap 4, sekejap 4, sekejap 2. Contoh, sama baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang akhir tu baca 2. Ar-Rahmanirrahim. 2. Maliki Yawmiddin. Sampailah yang akhir. Waladdallin. Maknanya pun 2. Begitu. Maknanya sekata. Semuanya sekata. Sebab ada dipanggil man arid li sukun. Asalnya pada huruf akhirnya semua berbaris. Tetapi disukunkan, dimatikan kerana berhenti. Yang mana sebelumnya huruf mat. Alif atau waw atau ya. Maka dibaca dengan 2 harakat. Atau kalau 4 semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu peradabannya.
Ya. Jadi itulah sebenarnya ikut kaedah yang kita mampu. Kalau dua dalam usia senja kita ni kan, kadang nak kawal nafas kita susah. Minta maaf lah. Kadang-kadang kita semua sama. Baik saya atau tuan-tuan, kadang-kadang kita lepas makan kita mengah sikit. Betul. Jadi kita terpaksa lah baca dengan pendek. Yang penting bias kata. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Ya, itu padapan. Solat sunat pun perlu. Ya. Sebab itu kita tilawah. Walhal kita sembahyang sendiri. Betul. Kena jaga dua-dua semua. Jangan kita ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tak beradab namanya. Ya, tidak beradab dengan Allah, bukan dengan saya, bukan dengan manusia, tetapi dengan pemilik kalam mukjizat itu sendiri. Ya. Mudah-mudahan saya sekadar berkongsi yang mana daripada Allah, salah satu kelemahan saya, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan tuan-tuan semua diberikan kesihatan berterusan sehinggalah kita dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita sekeluarga kebaikan, keberkatan. Allah hindarkan kita sekeluarga semua, ahli Korea kita, daripada bentuk wabak, bencana, fitnah, hasad dengki, keburukan. Allah berikan hidayah pada semua ahli Korea kita, diberikan kekuatan untuk mendatangi rumah-rumah Allah, mendatangi kuliah-kuliah, menjadikan seluruh jurat-jurat kita diberikan rezeki halal penuh barakah, didatangkan rakan yang membawa kepada akhlak terpuji, dikeluarkan daripada kita dan mereka semua daripada hal yang tercela. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidna bil azab al jaram ya karim sajidana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi basarina nura wa fi azan nura wa fi luhumina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura wa min baina yadayna nura wa atina nura. Rabbana atmim lana nurana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana abrar. Ya Tuhan kami yang berdosa kami ya Allah, dosa tua kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, dosa ibu ayah mertua kami ya Allah, dosa adik-adik kami, adik pasangan kami ya Allah, saudara kami dekat dan jauh ya Allah, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa ahli Korea ini ya Allah, dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Betullah kami menyempurnakan iman dan ibadah padamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Berikan kami keikhlasan, kesabaran, istiqamah bersama petunjukmu ya Allah. Kurniakanlah kami dan mereka semua husnul khatimah dan jauhkanlah kami dan mereka daripada su'ul khatimah. Rezeki yang halal, berikan kami dan mereka rezeki yang halal penuh barakah ya Allah. Jadikanlah zurat-zurat kami mereka menggilap air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ia akan membawa ibu ayah mereka atau nenek mereka ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan besar bertambahnya kebaikan dan keampunan dan redha kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, apa Nabi mohon untuk umatnya kami mohon ya Allah. Apa Nabi mohon jauhkan kami mohon jauhkan ya Allah. Wa antal musta'an wa laka balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amalan salihah. Rabbana atmim lana nurana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafikin wa damir adaka a'da'ad-din. Allahumma sulih wa fi kulli makan fi kulli zaman khususan fi biladil muslimin wa fi Palestin bi rahmatika birahmin. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Allahumma najulka fi nuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum
وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله تعالى wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf daripada saya.